Tak payah ikut orang pakai sprocket kecil kita pakai, tapi kita tak dapat pick up dan top speed yang sebenar kan. Biar kita pakai sprocket besar, janji top speed hujung tu dia ada pergi-pergi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat Seliti. Okay guys, hari ni King Seliti nak pakai sprocket 25. Okay, jadi sprocket size 26 King Seliti dah pakai. Yang 4 masih ada overram. Jadi King Seliti akan pakai 25. Okay, 26 dah ada overram sikit. Tapi King Seliti try 25 macam mana rasa dia. Okay, King Seliti akan cabut dah. Okay, okay, ni size 26. Okay, ada overram sikit, tapi tak apa, King Seliti try pakai ni macam mana. Nanti King Seliti akan cerita balik pakai size 25 ni rasa macam mana pula. Okay, King Seliti baru cabut sprocket 26. Okay, jadi King Seliti akan try pakai 25. Okay, untuk sprocket 26 ni King Seliti dah try. Jadi King Seliti akan try size 25 pula. Okay, jadi untuk sprocket size 25 ni, kalau sahabat nak pakai untuk hub LC ataupun 125Z, okay, ataupun RSZ, okay, ada sama. Jadi sahabat kena lay sikit sini. Okay, King Seliti buka jap. Lepas tu skru, tak boleh pakai skru jenis macam petak ni. Okay, kena pakai skru Allen key, dia bulat, supaya rantai tu dia tak touch lah. Dia punya skru ni. Okay, sahabat tengok dia rapat rantai tu. Jadi cara dia, kita pakai skru Allen key macam ni. Okay, supaya dia tak ada sangkut sangat. Okay, King Seliti buka jap. Motor sahabat yang mana mesin dah siap kan, dah bohol, dah tukar blok, dah setting carburetor, semua tune. Okay, part yang akhir sahabat perlu setting adalah sprocket lah, untuk dapatkan pick up dan top speed yang maksimum. Okay, jadi perlu masa lah. Jadi perlu masa untuk kita cari sprocket yang tune. Okay, perlukan kesabaran yang tinggi lah. Okay, untuk test mesin sahabat kena tengok meter lah. Okay, mana kita tahu gear 1, 2, 3, 4 tu kekuatan dia macam mana. Okay, kita tak boleh main pakai je. Okay, nanti kalau kita main pakai je, kita akan rugi dari segi sprocket lah. Okay, sprocket sepatutnya kita pakai yang saiz besar, kita pergi pakai kecil terus. Jadi apa yang berlaku, rantai jadi pendek. Lepas tu nak kena sambung apa semua tak cantik lah. Okay, jadi sahabat kena tengok keadaan. Okay, untuk pakai sprocket 25 ni, apa yang sahabat perlu buat adalah ni lah, grinder sikit sini. Okay, sini kira keliling lah, tapi jangan grinder sampai kena trik. Okay, kira ngam-ngam soy tu okey lah. Okay, ikut atas sprocket. Lepas tu sekejap lagi King Seliti nak lay sikit kawasan sini. Okay, permukaan yang tajam-tajam ujung tu King Seliti akan bagi dia ada curve sikit untuk laluan rantai lah. Okay, jadi kalau tak buang tepi-tepi macam tu, okay, nanti dia sangkut. Untuk pakai sprocket ni memang dia fit lah, saya 25 ni. Okay, sahabat nak tukar sprocket, pakai sprocket yang ngam untuk mesin sahabat. Tak payah ikut orang pakai sprocket kecil kita pakai, tapi kita tak dapat pick up dan top speed yang sebenar kan. Biar kita pakai sprocket besar, janji top speed hujung tu dia ada pergi-pergi. Okay, orang yang sprocket kecil tu biarkan dia. Okay, kalau dia pakai sprocket kecil memang sesuai untuk spek dia, tak apalah. Okay, jadi sahabat kena pakai yang sesuai. Untuk faham
sprocket ratio ni sahabat kena cuba lah. Kalau tak cuba tak tahu, okey. Jadi kena cuba. Untuk Kinselity motor spek 65, okey. Rim 17, okey. Jadi Kinselity tengah check tuning yang mana paling ngam, okey. Untuk kita main top speed, supaya engine tak overram gear 4, okey. Okey guys, jadi Kinselity dah masukkan skru Allen key, okey. Jadi nak kukuh sahabat pakai Allen key, lepas tu pakai nut okey. Pakai nut, pakai wasir, okey, untuk kukuh kan. Mana wasir masuk ke sini. Okey, sini lock bawah pakai 4-4, okey. Kebiasaan Kinselity kaji kalau jalan jauh vibrate tadi dia akan longgarkan skru kita. Jadi untuk elak daripada benda yang tak elok berlaku, sahabat boleh pakai double okey. Pakai nut belakang dia. Okey, untuk elak anda karat, celup sikit minyak grease, heavy duty. Okey guys, Kinselity nak cerita sikit untuk sahabat yang pakai CDI Cozy, okey, untuk timing kuda. Untuk timing kuda, Kinselity setting untuk berhenti motor okey. Waktu berhenti motor dia berfungsi dengan baik bunyi dia tu, okey. Jadi Kinselity dalam R&D okey.